Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ini saya akan guide macam mana kita nak install Affinity by Canva. Alright, yang pertama sekali, korang buka je browser masing-masing. Boleh klik sahaja Affinity Canva. Okey, dan pilih yang paling atas sekali. Dan dia akan keluar terus paparan seperti ini. Bila dah masuk page ni, korang akan nampak dua bahagian besar. Satu untuk Mac OS, satu lagi untuk Windows. So, pilih ikut device yang korang guna. Okey, aku akan tunjuk guna Windows sebab majority guna Windows. Betul ke? Tak, sebenarnya sebab aku sendiri pun menggunakan Windows. Tapi untuk Mac tak ada masalah, straight to the point. Anda nampak kat situ, just klik sahaja download for Mac OS. Okey, so dekat bahagian Windows ni, dia akan ada 4 option sebenarnya tau. Okey, dekat sini aku akan explain one by one. Tapi majority orang yang menggunakan Windows ni adalah yang first kali. Dia orang akan klik yang first kali, Windows Intel AMD. Tapi aku terangkan sikit lah apa yang option lain-lain ni, apa fungsi dia. Okey, so untuk yang pertama sekali, kalau laptop atau PC korang pakai prosesor Intel atau AMD, inilah versi yang korang kena download. Okay, Intel atau AMD ni macam yang pakai i3, i5, i7 ataupun pakai AMD Ryzen, itu memang anda kena pilih yang option yang pertama sekali. So tak perlu nak pening-pening nak fikir yang lain-lain. Ini paling common sebab yang gunakan Windows majority lah, boleh dikatakan 99% memang pakai yang ini. So yang kedua, untuk Windows ARM ni, okey, yang ini adalah khas untuk device Windows yang ada chip ARM. Okey, contohnya kalau korang pakai Surface Pro X, kalau korang tak pernah dengar ARM, maksudnya memang bukan ARM lah, so tak perlu nak pilih. Siapa yang pakai Surface Pro X, korang boleh klik pada Windows ARM. Okey, lepas tu ada dua pilihan Enterprise kat bawah tu yang korang nampak. Okey, Enterprise Intel AMD dan Enterprise ARM, ini untuk organisasi besar, corporate environment. Kita user biasa je, tak payah nak usik lah. Okay. Pilihannya adalah pilihan pertama. So, boleh klik di situ dan boleh install seperti biasa. Okay, selepas download tadi, pergi pada folder yang korang simpan file tadi, installer tadi, double klik pada installer tersebut dan akan keluar paparan seperti ini. Jadinya kita boleh terus klik install dan di sini anda ada nampak kan, launch when ready. Kalau kata korang tak nak dia launch selepas install, korang boleh antik dekat sini. Tapi kalau kata tak kisah, lepas install terus dia launch sahaja Affinity by Canva, korang boleh tick terus di sini dan klik pada install dan kita boleh tunggu sampai dia siap. Inilah paparan dia. Dia akan auto launch selepas settle sahaja install. Okay, so welcome to Affinity by Canva world. Kalau anda baru first time sahaja menggunakan Affinity by Canva, paparan dekat recent document tu takkan ada. Okay, so dekat bawah sekali tu ada welcome to Affinity. Di situ adalah tutorial ringkas yang Affinity dah sediakan untuk anda tengok sebagai guideline. So setakat ini sahaja untuk tutorial macam mana nak install Affinity by Canva. Selamat mencuba dan selamat datang ke dunia Affinity by Canva. Jumpa lagi di tutorial akan datang.